Okey, elemen ni bukit lah. So apa yang harus kamu buat nanti iaitu lepas horn, naikkan dia secara berterusan. Tak mesti kamu berhenti apabila tayar hadapan di dalam peta kuning. Jangan risau, ada tanda boleh you rujuk nanti. Ada cuma tiang-tiang di depan kamu. Kita tengok saja tiang yang di tengah-tengah punya. So tadi kamu sini kira tiang pertama tu. Tiang pertama itu apabila dia selari dengan seming sisi kanan kamu berhenti. Tayar hadapan tu memang kerenti sepenuh di dalam peta kuning. Yang pertama? Ya, yang tengah pertama. Ada faham apa cikgu cakap? Faham ya? Tak apa, kita cuba. Akan kamu faham nanti. Masuk dia. Horn dulu. Naik. Minyak tekan sikit lah, jangan banyak. Mata tengok seming sama tiang Bila sudah selari, belum lagi. Stop. Ini masih kira berterusan lah. Tapi kalau kamu sudah berhenti tadi, tak boleh naik lagi. Faham free gear. Tarik brake tangan. Kuat sikit. Kalau tak tarik kuat, dia jatuh. Lepas tuan kaki. Tengok jatuh kan, tekan balik. Kenapa dia jatuh? Sudah cikgu cakap. Brake tangan, tidak tarik kuat. Tarik tangan kuat sikit, kuat lagi. Lepas kaki lagi. Lepaskan tali pinggan. Turunkan cermin. Ya, turunkan cermin pintu. Turun habis. Keluarkan pala kamu. Cek tayar depan. Tengok muka dia macam mana. Ada dia bukan. Tengok ada dia masuk kuning ke tidak? Masuk. Ini tanda kamu lah. So di sini cikgu nak jelas juga. Kadang-kadang mungkin kita awal bendi atau lewat bendi. So mungkin dia akan lebih pergi luar sikit lah. So kenapa kita cek tayar depan tu untuk boleh kita buat tindakan seterusnya. Kita nak ulang sekali lagi ke ataupun kita nak naik. Tengah tayar tu bulat punya kan. Kalau lebih setengah biji, lebih separuh di luar kuning, maksudnya tu tidak boleh diterima oleh CBJ atau penguji. Kalau tak lebih separuh di kawasan luar kuning, masih boleh diterima. Faham? Key point dia separuh, setengah. Sekarang ni kebanyakan di dalam kuning kan. Jadi boleh diterima ke tidak? Boleh lah. Tutup cermin. Kalau tak boleh, mestilah kamu menguntul bagi bawah, buat sekali lagi. Maksudnya elemen bukit ni ada 2 kali peluang untuk kamu. Ya. Jadi kali kedua mesti jadilah, masih tak jadi, gagal. Faham? Sekarang teknik yang paling penting banyak pelajar manual gagal sini. Sebab tidak berjaya naik, jatuh. So you ikut arahan cikgu saja, cikgu aja. Dia satu. Buatlah apa yang cikgu aja. Ini terakhir. Kebanyakan student dia salah kenapa? Dia lepaskan brake tangan dulu, jatuh terus. Salah. Dia satu. Sudah kan? Angkatkan clutch sampai gagal. Kamu rasa betul-betul dia gagal. Ada bunyi ni macam lagi. Itu dia. Angkat, kamu tekan balik sudah tadi. Angkat lagi. Tahan. Kaki sebelah kanan, minyak tekan sikit. Lepaskan brake tangan. Tahan dua kaki saja. Lepas. Kamu kacau kaki lagi. Bersabar. Boleh saja. Jadi kalau tadi kamu tidak kacau kaki lagi, sudah kamu lepas brake tangan, memang sudah naik. Ya. Apa? Cuba lagi. Perlu free gear. Start engine. Start engine dulu. Dia satu. Lepas tu angkat sampai gagal. Lagi. Dah cukup gagal. Lagi. Lepas brake. Kan?